Hai semua. Hari ni saya dengan Uzay dengan saya ni cacat. sama itu sorok tapi jalan baru. Wow. Ini jam baru tapi Jalan sesat. ya susah sih. Sekejap saya slowkan ni. Jadi mana? Apa? Ya, Okay. Jika kamu nak tahu peraturan, kau tengok episod 1 sorok. Untuk sekarang, siapa nak jadi sorok? Siapa nak jadi sorok? Salia. Siapa nak jadi sembunyi? Saya. Okay. Oh, tekan tu. Okey, tekan. Okay, dia tengah. Kau lupa ke? Kalau pakai baju diamond, apa-apa. Apa? Kalau baju diamond? Baju diamond lah. Kalau diamond, pakai? Diamond pakai baju diamond, seluar diamond, kasut diamond. Kepala? Kepala mana-mana. Hanya Kepala, bangun, untuk kaki. maaf ya, saya ketawa terlalu banyak sebab Hujan dari mula dia sebut tangan dari controller dia terbang. Okay. Cepat sembunyi tai. Dan dia ejak IKEA salah. Dia IKEA. Ya, itu kedai kegemaran dia. Hop, okay. Sampai mula sekarang. Mula. Pergi dulu. Kita cek tempat baru. Sebab dia selalu guna tempat baru. Semalam. Video sorok sebelum ni dia pergi ke tempat baru. Itulah tempat dia sembunyi. Hello. Mari kita tengok. Tak ada cara keluar selain daripada tu. Kau makan terperangkap. Okay. Dia ide guna jalan apa? Kenapa kau tak pegang pisau? Okay. Itu pusingan 1. Wow. Okay, jom kita teruskan ke pusingan 2. Iaitu sekarang saya terus je lah pusingan kedua sambil dia minum air. Mesti nak tarik kan? Dan bunyi itulah dia cakap tangan terbang. Okay. Saya sedia. Kau dah nak gemuk kreatif. Betul.
I jawab. Husain. Okay, Husain tekan benda salah. Dia sekarang kena bunuh. Kau tekan ni. Saya tekan ni. Dah, saya sedia. Tekan butang tu. Kenapa saya tak ada muka? Kau tekan ni. Kau tekan ni, okey? Husain, sini. Sini. Kau tekan tu. Kau berdiri atas blok ni. Ya Allah, Tuhanku. Mana aku berhenti sekarang? Dua kali dah tekan butang salah. Okay, kau dah dalam kreatif. Kau berdiri atas komen blok dia sesuruh. Tengok. Okay. Bagus tu betul. Oh, no. Okay. Seram je kau. Kamu game mode survival dah? Betul. Sekejap sis. Sekejap sabar. Sekejap sabar boleh. Nah. Saya nampak kamu. Tipu. Kau kena berdiri selama 10 saat. Okay. Betul kau berdiri. Kau berdiri kat mana? Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kau boleh bergerak. Jangan terbang lagi. Kau terbang. Tempat saya sangat senang untuk cari. Tumudun. Okay. Okay, invisibility saya mungkin habis tapi bisa dengar ambil sesuatu untuk dia jadi bagi dia masa lebih. Jadi masa dia kembali lagi saya beri dia masa 1 minit sebab tu masa saya tinggal.
Rasa terbergerak depan belakang ni. Okay, kembali lagi semasa Ruzan sudah kembali. Okay, Ruzan dah kembali. Saya bagi dia masa 1 minit. Jangan terbang. Ruzan. Mesti nak main tipu. Kau pecahkan? Ah? Pecahkan lantai tu. Pecahkan lantai apa? Pecahkan. Oh. Satu kau depan. Tidak. Depan. Tu pergi babi. Ini aja. Saya tebas sikit je. Dah lah. Jaga pergi. Pukul semua. 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Jangan keluar dulu. Dah. Dia tengah raging dah sekarang. Ruzan. Tempat asal saya. Saya di tengah-tengah tu. Saya nampak aku berdiri dekat susah saya takut. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya tak tahu mana Ruzan. Dan Bye-bye. Bye. Astagfirullah. Setiap Mamak meh. Setiap video je kita tambah video. Ya, shut up. Okay, bye.